Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Adakah anda semua ingin melancong ke Nepal? Pendaki Solo Tour menyediakan pelbagai pakej untuk anda semua. Antaranya ialah Nepali Muslim Friendly Tour. Apa yang menarik pakej ini ialah kita akan membawa anda menjelajah, menghayati atau melihat sendiri bagaimana Islam di Nepal. Pakej ini selama 6 hari 5 malam. Antara tempat menarik yang kita akan jelajahi seperti Islamic Center yang terdapat di Kathmandu. Kita juga melawat Masjid Jami' yang terbesar di Nepal. Anda boleh lihat sendiri apakah aktiviti yang dijalankan di dalam masjid tersebut. Kita juga akan melawat di tempat sejarah seperti di Patan Durbar Square, Bhaktapur dan lain-lain lagi. Sementara itu, kita juga akan melawat ke bandar pelancongan yang tidak asing lagi di Nepal itu di Pokhara yang dikelilingi oleh banjaran Himalaya. Di samping itu, yang paling spesialnya sekali ialah kita akan melawat, kita akan melihat sendiri bagaimana masyarakat Islam lama yang dah tinggal lama dah kan berkurung dah di Nepal, iaitu kita akan pergi ke Samjo Village, iaitu perkampungan lama Islam yang terdapat di Nepal kan. Kita akan menaiki 4x4 ataupun kita akan naik jeep menuju ke Samjo Village selama 3 jam daripada Pokhara setinggi 916 meter daripada paras laut di tengah banjaran Himalaya. Anda akan dapat melihat sendiri bagaimana masyarakat Islam di Samjo Village yang harmoni. Apa tunggu lagi? Kalau korang ingin melancong ke Nepal kan dengan pakej istimewa ini, iaitu Nepal Muslim Friendly Tour ini, kontak sekarang juga.